So bila dia sampai 4 tahun tu, kita notice dekat sekolah, dia punya attention span tu pendek. Dia bila tak dapat benda tu, dia akan membentak, dia akan tantrum. So after a while, saya ambil daripada dia. Sebenarnya cerita dia mula masa anak sulung saya berumur 4 tahun. Masa tu masih tak cukup data dan mungkin tak ada kesedaran antara ibu dan bapa. Kita pun bila ada masalah anak ni, kita bagi dia phone. Dia tengoklah YouTube, dia tengok video dan sebagainya. So bila dia sampai 4 tahun tu, kita notice dekat sekolah, dia punya attention span tu pendek. Dia bila tak dapat benda tu, dia akan membentak, dia akan tantrum. So after a while, saya ambil daripada dia. Dan saya ingat masa saya kecil-kecil, saya main Lego kan. So saya beli dia satu set Lego. Buat pertama kali dalam hidup dia, fokus 100%. Dia buat. Ayah, dah habis. Lepas tu dia punya pride tu macam, wow, akak buat ni, akak yang buat. Jadi bila saya nampak perubahan dengan anak saya jauhkan mereka daripada gadget. Bukan kata tak ada langsung, sebab mereka harus membesar dengan gadget. Tapi ada masa-masa yang ditetapkan sahaja. Dan mereka faham sekarang, gadget ni sebenarnya set time saja. Dia bukan privilege, dia bukan hak. Dia adalah sesuatu yang kita kena earn. Kita kena buat baik, dibalas baik gitu. So bila diorang dah shock dengan Lego, dengan anak anak kedua, ketiga saya membesar dengan Lego. Kat rumah ni macam-macam Lego yang ada. Dan saya nampak dari kreativiti mereka meningkat. Saya nampak macam mana mereka solve problem. Sebab diorang takkan buat sesuatu, diorang mesti akan ada geng. Bila ada geng ni, dia akan tunjuk, kalau kita buat macam ni, kita buat macam tu. So kita nampak mereka berkolaborasi, kita nampak idea yang zahir, dan kita nampak resilience. Bila benda tu tak jadi, dia macam dia fast sekejap, lepas tu dia buat semua jadi. So semua ni memberikan impact yang positif dengan anak-anak saya. Alhamdulillah.